mandi. Itu soalan dia. Okey? Bila kita dengar soalan, dengar betul-betul, sebab siapa faham soalan, dia mudah faham jawapan. Bila sudah dengar jawapan dan faham, simpan dalam hati biar sampai 50 tahun. Kalau panjang umur, 50 tahun lagi. 2 tahun 2075. Orang tanya kita soalan di Bakok tu. Kita tahu, ingat hari tu di Naga. Faham? Ni Batung. 50 tahun lepas. Orang tanya dah, aku boleh jawab. Tu baru betul. Ni hanggau. Tak ingat ke apa tu. Faham lagi? Ada orang hanggau. Kaki kena mi goreng sepinggang, tak ingat habis dah. Dah dah tidur dah. Tapi bukan orang Nara lah, orang Tani tu dah ingat lagu tu dah. Baik. Jadi pukul 12 malam berlaku janabah. Bila berlaku janabah, kita dipanggil orang junub. Maka datang Quran kata, wa in kuntum junuba fatahharu. Jika kamu sudah ada hadas besar, janabah, wajib kamu mandi. Tiba-tiba kita tidur dulu. Nak mandi esok pukul 6 pagi. Nak. Maka esok bangun, haid. Faham tak lagi? Jawabnya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Faham? Kerana apa? Kerana mandi wajib itu wajibun muwassa'un. Wajib dia diluaskan. Bukan pukul 9 junub, pukul 9 wajib mandi dah. Wajib mandi itu luas. Kalau pukul 12 malam berlaku junub, 12 malam pun wajib mandi, pukul 1 pun wajib, pukul 3 pun wajib, pukul 5 pun wajib. Wajibun muwassa'. Wajib itu luas. Faham tak lagi? Bila wajib tak boleh lambat dah. Jika nak semayang, tinggal 5 minit lagi nak habis subuh, wajib semayang dengan segera. Lambat lagi, berdosa. Okey? Esok datang haid, maka tidak wajib lagi mandi haid, kerana kamu sudah bertindih 2 hadas. Hadas janabah sekali, hadas haid sekali. Maka tidak wajib mandi. Bila wajib mandi? Hatta yathurna, sampai kering darah. Bila dah kering darah, faiza tatahharna, lepas kering darah, maka kamu pun mandi. Faham tak lagi? Jadi ada 2 hadas. Hadas jimak hari tu, hadas janabah, dan hadas haid. Hari ni 7 hari lepas tu berhenti darah, wajib mandi. Mandi nak niat ke mana? Boleh 2 cara niat. Niat yang susah ke mana? Aku mandi daripada hadas janabah dan hadas haid kerana Allah Ta'ala. Itu niat itu susah, tak payah buat. Ambil niat yang mudah. Aku mandi yang wajib. Sudah cukup. Berapa hadas pun masuk sekaligus. Baik.